Ini bab tentang amal. Amal maknanya harapan, keinginan manusia, dan panjangnya harapan dan keinginan manusia itu. Bab firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar." Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya telah berjayalah dia, telah beruntunglah dia. Sesungguhnya dunia ini tidak lebih dari mata benda yang memperdayakan. Zarhum ya'kulu, biarkan mereka terus makan, wa yatamatta'u, dan berseronok-seronok, wa yulhihimul amalu, dan dipermainkan oleh harapan, keinginan. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan mengetahui juga yakni perkara yang sebenar. Ali berkata, dunia berangkat dengan berpaling belakang, akhirat berangkat dengan menghadap kepada kita. Masing-masing dari keduanya mempunyai anak-anak. Hendaklah kamu menjadi anak-anak akhirat, jangan kamu menjadi anak-anak dunia. Hari ini adalah amalan, hari ini untuk bekerja, tidak ada sebarang perhitungan. Besok ada perkiraan, tidak ada lagi amalan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, pernah Nabi SAW melakarkan satu lakaran yang segi 4 dan menggariskan satu garis di tengah yang terkeluar daripada garisan 4 persegi itu. Dan Nabi SAW menggariskan garisan-garisan kecil di tepi ataupun di sebelah garisan yang berada di tengah itu. Nabi SAW berkata, ini manusia dan ini ajalnya yang mengepungnya atau meliputi, menguasainya, dan yang keluar ini ialah harapannya dan keinginannya. Garis-garis kecil ini ialah peristiwa-peristiwa ataupun malapetaka. Kalau yang ini terlepas, dia akan dibaham oleh yang ini. Kalau yang ini pula terlepas, dia akan dibaham atau dipatuk oleh yang ini. Kemudian riwayat daripada Anas katanya, Nabi SAW membuat beberapa garisan. Lalu Nabi SAW berkata, ini harapan ataupun keinginan manusia, dan ini ajalnya. Dalam keadaan manusia itu leka, tiba-tiba sampai kepadanya garisan yang terdekat dengannya. Ini bab tentang amal. Amal ini maknanya harapan, keinginan manusia. Dia berbeza dengan tamanni, itu angan-angan. Amal itu tidak salah. Manusia boleh ada cita-cita, boleh ada harapan, menaruh harapan kepada apa-apa, ataupun mempunyai keinginan kepada apa-apa, boleh, tidak salah. Kalau kita mampu buat benda tu dan mungkin kita lakukan, itu amal orang panggil. Tapi kalau benda tu sudah tidak mungkin kita buat, itu orang panggil angan-angan, tamanni. Itu dia beza. Ini harapan dan keinginan manusia. Imam Bukhari buat mari ayat Quran ini. Nak cerita angan-angan, harapan, keinginan macam-macam dalam dunia ni, orang ni nak gani, orang ni nak gani. Apakah itu tanda dia telah berjaya, dia telah mencapai kelebihan, dia telah beruntung? Tidak sungguh tu. Kalau budak-budak nak lulus periksa, itulah harapan dia, itulah keinginan dia. Sekat tu, lepas tu orang tua dia tidak nak gitu. Lepas tu kalau lulus periksa tu untuk apa? Dia pergi lebih lagi. Nak cerita di sini tidak akan hak sebenarnya, tidak akan berjaya sebenarnya. Hak berjaya sebenarnya orang yang terhindar dari neraka dan boleh masuk ke dalam syurga, itulah orang yang berjaya. Hak lain-lain itu bukan sebenar. Hak lain-lain itu bukan sebenar. Kalau dapat pun sementara sahaja. Hak lain-lain itu bukan sebenar. Hak sebenarnya berjaya iaitu masuk syurga, terhindar dari neraka. Itu hak sebenar. Sepatutnya keinginan kita, harapan kitanya, hak itulah kita gantung situ, jauh. Bukan gantung pada untuk ini untuk ni, untuk ni. Yang dekat-dekat itu, tidak. Sebab itu bukan kejayaan yang sebenar. Adapun kehidupan dunia ni, walaupun kata kita berjaya, itu mata'ul ghurur, iaitu kesenangan ataupun mata benda yang memperdayakan. Biarkan mereka makan dan menikmati apa yang ada di dalam dunia ni, dan leka dengan harapan mereka, keinginan mereka, nanti mereka akan tahu. Jadi maknanya, kalau sekadar makan minum berseronok, mewah, hidup dalam dunia ni tak ada gapo. Bahkan itu kita manusia ni ada tanggungjawab, akan tahu hak sebenarnya macam mana. Tak boleh hidup sekadar begitu saja. Hidup cara lagu tu cara orang kafir, bukan cara orang Islam. Ali berkata, Ali ni maksudnya Sayyidina Ali, dunia telah berpaling belakang. Dunia pergi berpaling belakang kepada kita. Akhirat datang dengan menghadap kepada kita. Masing-masing ada anak dia. Jadilah kamu anak akhirat, kata. Jangan jadi anak dunia.
hakikat dunia. Dia semakin meninggalkan kita, semakin jauh meninggalkan kita. Umur seseorang itu daripada kecil, bila dia tu kau besar, maknanya dunia kau jauh daripada dia. Bukan kata kau dekat. Tetapi kalau kita fikir dengan cara biasa, kita dekat dan nak mencapai kejayaan. Itu kejayaan dunia. Sebenarnya kita semakin jauh daripada dunia. Hakikat. Hak kita kata kalau kita buat benda ni, kita akan dapat kejayaan ni. Kita akan berjaya kalau boleh projek ni, kita akan dapat sekian-sekian banyak duit. Itulah kejayaan kita. Kita berasa dekat. Itu sebahagian daripada dunia. Sebenarnya kita ni semakin jauh daripada dunia. Dunia tinggal kita. Kita duduk kejar dia. Maknanya sia-sia. Tak kena tu lagu tu. Hak sepatutnya kita kena adab hak kau dekat dengan kita. Hak kau dekat dengan kita, kau mari dekat kita tu, apa dia? Iaitu akhirat. Jadi dalam istilah hadis, dalam istilah Quran ni, kalau kata dunia, akhirat ni, akhirat bukan makna akhirat tu, dunia ni juga. Tetapi amalan-amalan atau pekerja-kerja yang ada kaitan dengan akhirat, itu orang panggil akhirat. Yang langsung tidak ada kaitan dengan akhirat, kita tak ada ingat untuk akhirat, itu dunia orang panggil. Bukan dunia ni hak maksiat saja, tidak. Hak tidak maksiat pun dunia ni. Kalau tidak ada kaitan dengan akhirat. Kalau ada kaitan dengan akhirat, itu orang panggil akhirat. Bukan makna kita cari dunia, tidak. Kita cari akhirat juga. Kita cari akhirat juga. Supaya dalam hadis dia sebut, kamu bagi sedekah sehingga makanan hak kamu suap ke dalam mulut isteri kamu, hak tu pun jadi sedekah. Maknanya kalau ada kaitan dengan akhirat. Kalau tidak, tak ada. Sia-sia saja hak tu. Kalau tidak, kalau ada kaitan dengan akhirat, ada perhubungan dengan Allah, ingat Allah suruh, ingat perintah Allah, amal. Dia jadi akhirat dah tu. Walaupun dunia nak buat makan, bagi kesenangan, kemudahan, beli katil, kita kata dunia saja. Tapi kalau ada hak tadi, dia kira akhirat. Ini masalah istilah. Tidak ada hak kata akhirat ni akhirat selalu, tidak. Semua dalam dunia berlaku. Jadilah kamu anak akhirat. Yani jadilah kamu orang yang beragama. Orang yang beragama. Apabila beragama, maknanya segala tindak tanduk dia tu dikaitkan dengan akhirat. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu jadi anak dunia. Hari ini adalah masa beramal. Tidak ada sebarang perhitungan. Tak ada siapa dia nak kira kita. Esok hanya ada perhitungan, tidak ada lagi amalan. Bukan masanya untuk kita buat kerja. Maksud besok atau bila matilah. Hari ini ni maksudnya semasa hidup ni. Kita boleh lagi buat. Kalau kita sudah sakit dah pun, boleh lagi nak beramal. Ucapkan ucapan, baca doa, baca apa. Itu pun amalan. Tidak kata amalan ini mana yang kena pergi buat kerja. Tidak. Selagi hidup kita boleh beramal. Dan tak ada siapa dia nak hisap kita, nak hitung kita. Tak nampak tu. Kira-kira tu tak nampak. Tidak dibuka lagi. Tapi besok hanya ada perhitungan. Tidak ada amalan. Mana bukan masa beramal lagi. Ini Imam Bukhari nak cerita dalam ayat Quran itu. Ada muzahzihi. Apa makna muzahzihi? Maknanya menghindarkannya, menjauhkannya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Tidaklah kerana umur panjang itu, maka dia akan terhindar daripada azab. Tidak. Hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW garis. Iaitu dia buat garis, dia buat petak 4 segi, lepas tu dia buat garis tengah. Hak garis tengah tu, ini manusia. Lepas tu hak cabai-cabai kecil tengah-tengah tu, itu rintangan, halangan, masalah, peristiwa yang berlaku kepada seseorang manusia itu. Terutama yang mengancam nyawanya. Mana hak garis-garis. Manusia berjalan, ini duduk berjalan. Lepas tu, hak tengah tu, garis tengah tu, dia sampai keluar daripada petak. Jadi manusia ni berjalan dalam hidup dia, sini. Tempat bahaya tu kira tu. Tapi dia tidak tahu. Kadang-kadang mengancam nyawa. Maknanya malakul maut. Kalau kita kata malakul maut. Duk perhati semua. Kira-kiranya berlaku aksiden, kita kata. Selepasnya. Tak mati lagi. Aksiden tu, berapa ramai orang yang aksiden mati. Dia kena karan pula di rumah dia. Berapa ramai orang yang kena karan mati. Tapi dia tak mati lagi. Lepas tu sah. Hak lain pula, jumpa. Aksiden pula. Lepas tu sakit pula. Berapa ramai orang sakit lagu tu mati. Tapi dia terlepas. Terlepas pula. Hak akan datang pula. Banyak perkara tu. Tetapi harapan dia, keinginan manusia ni lebih daripada jangka hayat dia. Mana sekeliling dia ni, sekeliling hak 4 segi tu, itu makna maut, ajal dia. Ajal dia tu tak boleh lari daripada tu. Manusia tu terkepung di dalam ajal dia. Tak boleh lari daripada tu. Tetapi harapan dia, keinginan dia ni melebihi daripada umur dia. Itu manusia. Sama ada baik atau tidak baik. Orang-orang yang tinggi fikiran dia, dia rancang jauh. Kalau dia seorang pemimpin, sampai lepas mati dia 100 tahun, pengikut dia atau bangsa dia boleh berasa lagi hak dia buat.
perancangan. Dia mati dah, ajal dia tak ada. Tapi harapan dia, keinginan dia, kita kata wawasan dia, jauh ke sana. Begitu juga orang lain-lain. Orang yang nak kaya, kadang-kadang dia boleh dapat selepas mati, tapi dia tidak dapat semasa hidup di dunia. Kalau boleh dapat pun, kalau umur dia tu panjang lagi, tapi dah umur dia tak panjang, mati, tak dapat. Tinggal angan-angan saja, tinggal harapan saja. Kalau hak dapat tu dapatlah, dalam lingkungan tu dapat. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak masalah, dapat. Nak ceritanya keinginan manusia tu, harapan manusia tu jauh pergi. Dia nak goni. Berapa ramai orang nak goni tu, nak goni, tak tercapai. Mati dulu. Dia kata kalau hak ni terlepas, dia akan dibaham oleh hak ni pula. Mana kalau dia terlepas daripada rintangan yang pertama, dia akan menghadapi yang kedua. Begitulah seterusnya yang ketiga. Yang semuanya itu pedih, sakit. Kena dia tu sakit. Macam dipatuk oleh binatang yang bisa. Itu masalah-masalah yang dihadapi oleh dia dalam hidup ni. Di dalam mencapai harapan dia, keinginan dia tu macam-macam yang manusia hadapi. Sebab itu dia kata nahasyahu. Dia dipatuk atau digigit oleh yang ini pula. Gigit oleh binatang yang bisa tu maksudnya. Begitulah sampai mati manusia tu. Ada juga orang yang tidak ada harapan apa-apa. Dia sudah puas hati dah. Sekat tu tak ada dalam hak jola panjang. Tapi ada juga orang hak jola panjang tu tak dapat. Ada juga hak jola panjang lebih tu daripada ajal dia tu, bukan untuk dia fikir, tapi untuk orang lain. Macam-macam.